Wampiah lah ni. Alhamdulillah kita dapat berjumpa satu keluarga semua cucu Wampiah, cucu Aki Yahya. Hari ni hari kita berkumpul. Saudara mara, sepupu sepapat ni semua ni lah. Sepupu sepapat kita ni, cucu-cucu Wampiah dan Aki Yahya di Kampung Janda Baik. Kita buat dekat rumah kontena Jar. Di Janda Baik lah. Muka-muka yang dapat hadir, wajah-wajah. Masalahnya kita macam tak kenal. Itulah. Sesama kita memanglah dari dulu memang saya rasa memang betul lah. Memang ramai yang tak kenal sesama dia orang. Tapi alhamdulillah lah. Tapi kalau side kami ni, kami kenal lah kan. Orang ni siapa. Jadi hari ni kita kumpulkan, kita bagi kenal-kenal. Kita kan? harapkan satu masa. Ya betul. Tapi contoh tadi saya nak bagi contoh satu lah tadi. Dia tak tahu tu pak saudara dia. Kan? Dia sebut abang. Kan? Padahal itu pak saudara dia. Contohlah dia seorang tu. Tu cakap penting lah kita punya kumpulan ni. Perjumpaan ni memang penting lah. So nak bagi kenal lah. Ini pak saudara kau, ini mak saudara kau, ini anak buah ke apa kan. Itu yang penting. So harap-harap lepas ni kita boleh repeat lah. Perjumpaan macam ni. Kita boleh repeat lagi. Jumpa macam ni kan. InsyaAllah satu hari lagi kan. So ini macam first time. Kita punya apa? Rehearsal lah, rehearsal. Nampaknya cuaca pun macam tadi tu cantik, tapi sekarang dah mula berat ni. Macam nak hujan lah pula. Kalau hujan ni gang air semen. Lah hari ni masak ke mana? Masak ke ni? Yeah, saya. Masing-masing duduk bercerita bersama masing-masing lah. Ramai yang macam yang tak pernah, bukan tak pernah jumpa lah, macam memang tak kenal rasanya. Kenal gitu je lah, bagi ingat masa-masa dulu masa kecil-kecil ni kan. Lepas tu yang kita berjumpa ni ada jugalah cerita-cerita masing-masing ni. Borak-borak masing-masing ni. Anak-anak lah. Awak ada, kau ingat ketang tadi? Petang? Ini yang duduk, dia baik ni. Oh, awak lagi redah, awak lagi bawah. Galam tak nak pergi? Memang ni duduk satu selangkah. Bila galam? Jalan insyaAllah. Ya. Dia cakap tu ni mak hitam. Hitam mana ni kan? Minta Midah duduk kat sungai tu lah tu kan. Tahu. Saya panggil dia Mak Midah. Assalamualaikum. Sihat ke? Kita tahu dia. Dia dah tak start. Dia nak lari, dia tak lari. Dah tutup pagar. Okey, bang ucapan sikit. Ucapan ni. Every summer we have fun. Every summer we cycling around. I think the sun goes down. Everybody's gonna wild. Everybody's gonna be so young. All the beautiful girls are found. Carrying in some balls around. Dari sesi bergambar sekejap sebelum hujan. Kita bergambar dulu sekejap lah. Okay. Nanti dulu
di IOI Mantap tu. Okey, terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. Puan sakai. Awaknya nak ada dia? Alright. Saya harap kita dapat jumpa lagi, jumpa selalu. Buat lagi majlis-majlis macam ni. Kan no kan? No. Ya. You know, kita harap ya. Ya. Katanya Balang nak boleh 3 lagi, kita nak buat lagi katanya. Oh ya ke? Boleh lah insya-Allah. Ada rezeki boleh jumpa. Wah sini wah. Apa pendapat awak? Awak suka tak majlis ni? Saya suka. Masih boleh berkenal dengan sepupu-sepupu saya. Lama tak jumpa. Ya betul. Ya betul. betul. Ada yang tak pernah jumpa pun ada. Kan? Orang tak kenal kan? Yalah. Tak dengar siapa nama? Di sini ya di IOI. Jemput datang kita. Ramai-ramai. baik. Tapi Jumaat malam tu ada kita kecil. InsyaAllah saya. Bawa hadiah besar-besar. Esok dia sebut hadiah tu pada siapa? Pada D kecil. Ya, Duduk jauh sikit. jadi datang saudara-saudara. Betul, insyaAllah. InsyaAllah. Ada masuk dalam tu. Ya, baik. Sana di waktu malam sedang makan-makan, bakar ayam pun ada, bergedil pun ada. Mari kita makan. Ya, on. Ucapan sikit. Kita orang KL, okey, ucapan orang. Anak angah ni. Ini anak Kak Wah. Anak wah. Anak angah. Awak no. Anak no. Budak no. Ini anak Wan. Anak Duan. Saya sepupu dengan mak awak lah ni. Sepupu. Adik-beradik arwah ayah awak dengan arwah mak saya adik-beradik. Arwah mak saya adik, arwah atuk awak tu abang. Awak tinggi memang macam tinggi-tinggi. Dia ni adik-beradik Edo kan? Awak bukan adik-beradik dia. Lain. Saudara dia. Sepupu lah. Sepupu awak lah. Ya. Arwah ayah awak, arwah atuk awak tu memang kaki borak dia memang cun juga. Memang suka gurau dengan kita orang best. Yelah kan orang tua dah tak ada kan, jadi kita kena create lah. Jadi kita harapkan satu masa kita dapat lagi buat film. Siapa nama awak? Siapa? Tak dengar. Mak awak yang mana satu? Siapa nama dia? Anak satu ayah. Ha? Oh, Syafiza. Syafiza. Ayah siapa nama? No Syafiza. Awak dah sekolah? Ya. Yeah. Darjah berapa? Darjah 1. Darjah 1.